yang boleh memudaratkan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu mencampakkan dan membiarkan diri kamu dalam kebinasaan, dalam kecelakaan. Tak boleh. Dan Islam mengharamkan tu. Pertandingan boxing tu tak boleh. Tumbuk muka mana boleh. Itu memudaratkan, mencederakan. Sebab itu pertandingan tinju, boxing, tomoy termasuk di dalam pertandingan yang diharamkan. Haram bagi orang Islam untuk menyertai sukan-sukan ekstrim kerana itu boleh memudaratkan diri. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang penceramah bebas dikenali sebagai Ustaz Muhammad Rizal Azizan apabila agamawan ini mendedahkan sukan-sukan bersifat ekstrim seperti boksing dan tomoy adalah haram di sisi orang Islam. Menerusi potongan video yang dikongsikan di akaun TikTok Adi Ikut Nabi itu, Ustaz Rizal Azizan juga menyebut potongan surah Al-Baqarah ayat ke-195 di mana ianya bertulis janganlah kamu mencampakkan diri sendiri ke dalam bahaya dan kebinasaan. Dengarkan pencerahan agamawan itu di sini. Sebab itu tak boleh orang Islam menyertai sukan-sukan ekstrim. Kan? Tak boleh buat benda-benda yang ekstrim. Yang boleh memudaratkan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan kamu mencampakkan dan membiarkan diri kamu dalam kebinasaan, dalam kecelakaan. Tak boleh. Dan Islam mengharamkan tu. Pertandingan boxing tu tak boleh. Tumbuk muka mana boleh. Itu memudaratkan, mencederakan. Sebab itu pertandingan tinju, boxing, tomoy termasuk di dalam pertandingan yang diharamkan. Kerana apa? Kerana dia menimbulkan kecederaan dan ada larangan memukul di muka. Ada pertandingan gila mana tak tahu, lawan tampak. Pegang ni, dia kena pegang ni. Bengang kau tu sampai pecah darah merah. Bagi bang bagi. Apa hukum pertandingan tu? Haram. Kan? Lepas tu yang sebelah tu dia punya badan penampak punya dahsyat, yang seorang lagi tu kalau kena melayang. Ni kena pegang ni bagi sepenuh hati. Tak boleh, Islam tak benarkan. Sukan-sukan ekstrim ni. Ha? Nampak?